Integriti bukan sekadar perkataan dalam buku teks. Ia adalah benteng kepada maruah, amanah dan masa depan. Apabila integriti diruntuhkan, siapa yang akan membayar harganya? Setiap manusia pernah melakukan kesilapan, tetapi tidak semua kesilapan datang tanpa bayaran. Ini bukan kisah seorang remaja mentah, tapi tentang Irfan, lelaki berusia 27 tahun, seorang pekerja yang kelihatan biasa di mata dunia, tapi sedang bergelut dengan tekanan hidup yang luar biasa. Dalam usaha mencari jalan keluar, Irfan memilih jalan pintas. Dia berfikir semuanya terkawal. Dia yakin tak akan ada siapa yang tahu. Tetapi, sekali kaki melangkah ke jalan yang salah, langkah seterusnya bukan lagi dalam kawalan. Inilah kisah Irfan, kisah kejatuhan kerana satu pilihan yang silap. Dan inilah bayar harga sebuah tipu daya. Irfan adalah seorang lelaki muda yang berumur 27 tahun dan dia aktif bekerja di syarikat pembekal barang kerajaan. Irfan muda, bijak, namun tersepit dalam bebanan hutang. Gajinya tidak mencukupi seiring dengan kos sara hidup yang semakin tinggi. Dan apabila peluang datang, dia tergoda. Ketika dia sibuk memikirkan masalah hidupnya, Tuan Rahim, iaitu pegawai atasan Irfan, perlahan-lahan menghampirinya. Kalau awak ikut cakap saya boleh bantu. Kita mark up setiap harga barang. Bukan curi pun, cuma adjust. Sergah Tuan Rahim tanpa salam, menyuarakan pendapatnya, walaupun ini bukan kali pertama dia menyatakan hal ini kepada Irfan. Irfan tidak kelihatan terkejut. Dia termenung memikirkan tawaran Tuan Rahim. Fikirannya bertambah serabut, sama ada untuk menerima tawaran itu atau mencari jalan penyelesaian yang lain. Semua orang buat Irfan. Kadang-kadang sistem tu sendiri yang paksa kita nak tunggu gaji naik sampai bila hutang awak makin bertimbun kan? Ambil peluang, saya jamin awak takkan rugi. Lagipun tak ada siapa tahu. Irfan yang pada awalnya kelihatan teragak-agak, akhirnya dia mengangguk perlahan, tanda setuju. Hari berikutnya, Irfan telah melakukan salah laku integriti, yang mana dia telah mengambil tindakan pecah amanah dan penyalahgunaan kuasa. Irfan meneliti fail borang pembelian barang pejabat yang diberi Tuan Rahim tempoh hari. Harga asal RM3,000. Irfan tambah menjadi RM4,000. RM1,000 lebihan akan dimasukkan ke akaun pihak ketiga. Tapi yang guna, Irfan. Tiap minggu ada saja borang perolehan, Irfan terus mark up dari ratus ke ribu. Barang tetap dibeli, tapi syarikat bayar lebih dan lebihan itu lenyap dalam akaun rahsia. Pandai awal susun, tak nampak langsung ada adjustment. Syarikat besar, mereka tak akan berasa. Itulah pecah amanah apabila duit syarikat disalahguna demi kepentingan peribadi. Akibat ketamakannya, akhirnya kebenaran terbongkar. Irfan diberkas oleh SPRM selepas audit dalaman mengesan ketirisan besar dalam laporan keuangan. Apa akibatnya? Hilang kerja, hilang maruah, reputasi yang dibina bertahun beranak sekelip mata. Syarikat tempat mereka bekerja disenarai hitam, kontrak dengan kerajaan ditamatkan serta-merta, keyakinan pelabur hancur, dan negara, duit yang sepatutnya untuk pembangunan rakyat, disalahguna. Setiap sen yang diseleweng meninggalkan luka pada rakyat. Kita tidak boleh menutup mata. Salah tetap salah. Integriti bukan pilihan. Ini amanah kita. Langkah mengatasi: yang pertama, latih warga kerja dengan nilai dan etika. Yang kedua, sediakan saluran aduan yang selamat dan sulit. Yang ketiga, hukum dengan adil tanpa pilih kasih. Yang keempat, mulakan budaya integriti sejak di bangku sekolah. Wang boleh dicari, tapi integriti apabila hilang, bukan semua dapat tebus semula.
diajarkan jujur, tapi satu keputusan salah menghancurkan segalanya. Jangan korbankan prinsip demi ringgit. Kita bina negara ini bukan dengan tipu daya, tapi dengan kejujuran yang tidak boleh dibeli.